Matematik tahun 1 muka surat 48. Aktiviti 3. Soalan pertama, warnakan nombor yang lebih ataupun lebih banyak ataupun lebih besar. Soalan A, 24 dengan 37. Mana yang lebih ataupun nombor mana yang besar? Jawapannya adalah 37, lebih besar daripada 24. Soalan B, 53 dan 56. Mana yang lebih ataupun mana yang lebih besar nombornya? Jawapannya adalah 56. Jadi kita warnakan dekat 56. Soalan C, nombor 60 dan 50. Mana yang lebih besar? Jawapannya adalah 60 lebih besar daripada 50. Jadi kita warnakan dekat nombor 60. Soalan D, 72 dengan 84. Mana yang lebih ataupun lebih besar nombornya? Jawapannya adalah 84 lebih besar daripada 72. Soalan E, 43 dengan 49. Nombor mana yang lebih besar? Jawapannya 49. Jadi kita warnakan dekat nombor 49. Soalan F, 91 dengan 19. Mana yang lebih besar? Jawapannya 91 lebih besar. Jadi kita warnakan dekat 91. Soalan G, ni 93 dan yang ni adalah 100. Mana yang lebih besar nombornya? Jawapannya 100 lebih besar daripada 93. Jadi kita warnakan nombor 100. Soalan H, ni 83, ni 79. Nombor mana yang lebih besar? Jawapannya 83. Jadi kita warnakan dekat 83 sebab 83 lebih besar daripada 79. Soalan kedua pula, warnakan nombor yang kurang ataupun nombor yang kecil. Soalan pertama A, ni nombor 15, ni nombor 18. Nombor 15 dengan 18 mana yang kurang ataupun nombor yang lebih kecil? Jawapannya adalah 15. Soalan B, ni 30, ni 40. Mana yang kurang ataupun nombor mana yang lebih kecil? Jawapannya 30. Jadi kita warnakan dekat semut nombor 30. Soalan C, ni 48, ni 47. Mana nombor yang lebih kecil? So jawapannya adalah yang ini. Lebih kecil sedikit daripada 48. Jadi kita warnakan dekat kumbang ni. Soalan D, ini 55, ni 65. Nombor mana yang lebih kecil? Jawapannya yang ini, 55. Lebih kecil daripada 65. Yang kurang. Soalan E, ni 97, yang ni 94. Nombor mana yang lebih kecil? Jawapannya 94. Soalan F, 28, yang ni 20. Yang mana yang kurang ataupun nombor yang kecil? Jawapannya 20, lebih kecil daripada 28. Jadi ini adalah jawapannya matematik tahun 1 muka surat 48.